Okay, Assalamualaikum geng. So hari ni Abang Tobo ada Alza Songkok. Owner kata Songkok. Owner tanya, bagi tahu Abang Tobo, dia tanya kereta Songkok macam mana, kereta Songkok macam mana. Kata Songkok apa? Ingatkan Abang Tobo ni geng-geng nasyid ke yang jual Songkok ke. Rupanya dia kata Songkok tu adalah sebab yang kat atas tu Alza yang ada Songkok. Jadi kereta ni lah yang masa buat yang mula-mula tu dia kata nyesal buat Abang Tobo. Sebab apa? Sebab kereta dia kata nak mati-mati, tak ada power lag, okey. Jadi dia datang dekat Abang Tobo untuk minta pendapat. Bila minta pendapat, Abang Tobo pun suggest dia untuk tukar turbo, lepas tu tukar management. Okey. Bila Abang Tobo buat ni semua, dia pun setuju. Bila kita buat suggestion macam tu, dia pun setuju. Okey, bila dah setuju, Abang Tobo ubah daripada turbo TDO4HL Volvo, kita tukar kepada VF14 RHF4. Lepas tu kita jalan air. Nampak ni kita jalan air. Jalan air. Lepas tu air filter kita kekal yang asar. Lepas tu exhaust bising pun kita buat jadi senyap balik. Okey. So tak ada apa yang special dekat engine ni. Yang Abang Tobo buat sama je. Dekat kereta yang mana-mana yang Abang Tobo buat, yang dekat Dynocom, yang dekat turbo.com ni sama saja. Yang penting hasil dia, Abang Tobo nak kepuasan daripada owner. Owner puas hati apa semua, alhamdulillah. Okey, tu adalah tujuan utama kita. Kita bukannya pilih bulu, pilih kasih sayang, tak ada. Kita buat sama je. Selesai masalah, customer puas hati, mantap Pak Abu. Okey, so sebelum Abang Tobo nak teruskan dyno tuning ni, jangan lupa like, share, komen dan subscribe turbo.com. Okey, ada apa-apa pertanyaan boleh komen dekat ruangan komen. Okey, jom saksikan sesi dyno tuning. Ni proses kita nak tukar plug Plug dia pakai G-Power yang ini kurang sesuai. Bila panas dia, minyak dia jadi lari. Okey. So yang ini, okey, so yang ini kita pakai tool ni macam mana kita nak buat plug gap. Plug gap untuk low boost kita setkan dia 0.7. Okey dah. Okey, so ni ready. Ni kita pakai NGK Iridium 0.7. Ni DCPR 8 DCPR 8. Okey. Pasang. Masuk kita tuning, insya-Allah clear. Dugaan. Ingat senang ke nak dyno ni Tengok ada pula bocor, power tak naik. Okey, kita buka ni, kita checking. Elok sikit. Buat dua kali je tu. Go. 1 2 3 4 5. So 2 3 4 5 5. Elok je sana. Dah yang tu habis pun selok. Bocor kat mana? Buka balik. Okey, tengok cara tu. Berapa 6 orang kerja. Kita tekan kali. Tu duk ketak tu. Ni, ni. Duk ketak geng. Aduh. Nak pakai bok ni. Kita kena ni kita kena sunat dia sebab kita sunat hari ni. Dalam ramai-ramai ni seorang dah sunat hari. Kita sunat dia. Sunat Ni bot 8 nak bot 7. Ni bot 8 ada pula. 7. Apa dah belum Sekali. Macam ada hilang motor ni. Tapi tak tahu apa buat setting. Okay. Kena sambung balik. Besok turbo ada problem. Asak pula geng. Aduh. Makan modal ni. Betul geng. Jap. Satu malam kita duduk dyno Rupa-rupanya ada banyak bocor. Mana teh. Ini dah betul. Satu lagi. Lagi tak lagi. Belakang. Duduk. Okey. Itu aja lah bocor.
Lagi. Salah dah. Okey. Sentuh sana. Ni tu ada buat dalam dia. Okay, so yang ini kita tak target horsepower tinggi pun. Dalam 100 lebih, 130 macam tu je lah sebab ke exhaust pun kita buat restriction untuk bunyi. Okay, so horsepower dia lebih kurang macam tu lah. Jadi apa yang penting sekali, kita nak tengok minyak waktu customer tekan tengah ni. Masa waktu tekan 30%, 40%, 50%. Sebab kereta ni customer bukan tekan full, tapi dia tekan orang tua. Okay, dia tekan separuh, dia nak tekan santai-santai. Jadi minyak dekat sini antara yang susah lah kita nak tune. Sebab dekat 4000 RPM ni, dia pergi kepada mode close loop. Bila mode close loop macam ni lah. Jadi ni antara yang penting lah, kita nak kena tuning betul-betul. Okay. Kita dah selesai sesi dyno tuning. Jadi untuk senang tuning Abang Turbo buat macam ni. Nampak? Nampak tu? Auto sensor. Kita ada auto sensor kita buat kat sini. Jadi dia bila dapat data macam tu, dia lebih accurate lah berbanding kita pasang kat sini. Kadang-kadang dia tak baca. Jadi AFR kita pasang dekat situ lebih mantap. Okay, so Alhamdulillah kita target 130 tapi dapat 142. 142 horsepower, boost 0.5 bar, kira okey lah dengan intercooler bocor lah, piping lah, macam-macam. Okay, sebab ni daripada kit second hand. Itulah dia jadi macam tu. Kiranya daripada semalam Abang Turbo start tuning dan hari ni petang baru selesai. Daripada malam tadi, lepas tu pagi kita selesaikan dia, dan hari ni baru selesai. Makna dalam 2 hari lah masalah dia. Kalau kita sewa dyno, pisang lah kita nak bayar sewa dyno. Okay, so yang ni 142 horsepower, dia punya torque 206. Okay, untuk 1.5 VF14 ni dia agak lag lah. Okay, dia agak lag. Tapi so far walaupun dia lag, dia lebih selamat dekat enjin sebab torque dia tak bagi terus, dia datang lembut je. Jadi bila lembut, gearbox pun tahan, semua tahan. InsyaAllah. So ni setup pun bukan untuk racing kan ni. Ni untuk family. Bila untuk family car, jadi macam ni lah kita kena settle. So setup dia. Okay, so kalau setup ni, engine ni adalah engine standard. Engine ni adalah engine standard kilang. Okay, engine standard kilang je. Lepas tu tambah turbo kit.
okey, dengan compression ratio 10.5. Okey, dia sangat-sangat berbaloi apabila compression ratio tinggi. Kita masuk turbo kit, kita cuma perlukan boost rendah untuk dapatkan horsepower lebih daripada YRV. Ada orang tanya, berbaloi ke masuk YRV ataupun masuk turbo kit? Mana? Bagi abang turbo, untuk kereta-kereta baru ni, berbaloi buat bolt on turbo je. Buat bolt on turbo je. Ada banana, ada management, ada turbo, ada cooling system yang betul, intercooler, ada engine management. Itu menjadikan dia setup yang betul. Lepas tu dia akan lebih power daripada YRV. YRV yang ini 1.5, YRV 1.3. Yang pertama dia downgrade, yang kedua CC dia yang pertama CC dia kita downgrade, yang kedua enjin lama, yang ini enjin baru. Jadi enjin baru ni, kita yang jaga enjin ni, kita tahulah condition dia macam mana. Okay, so jawapan dia kalau untuk Alza ni, mana berbaloi, sama ada bolt on ataupun YRV, bagi abang turbo bolt on turbo lagi berbaloi. Okey, so itu saja daripada abang turbo pada kali ini. Setup ni dengan abang turbo daripada TD04, abang turbo tukar kepada RHF4 dan dapat horsepower 142 horsepower dan torque dia 200 Nm. So pencapaian yang cukup okey lah dengan setup macam ni. Okey, so itu saja daripada abang turbo. Ada siapa-siapa yang ada masalah dengan bolt on turbo, boleh contact abang turbo. InsyaAllah kita selesaikan apa yang kita terdaya. Okey, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu.